Trauma, Ebi abadi luah PERIT, pendam luka bertahun-tahun. MAMAMU ini berjuang sendiri. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Pelakon Ebi Abadi tampil menjelaskan bahawa ucapan ulang tahun yang dimuat naik sempena hari lahir anaknya, Marissa Dania, bukan bertujuan memarahi anaknya, sebaliknya sekadar meluahkan isi hati sebagai seorang ibu. Menurut Ebi dalam kenyataan di media sosial, dia tidak pernah gagal meraikan hari istimewa anak-anaknya setiap tahun, namun tahun ini keadaan tidak mengizinkan untuk mengadakan sambutan seperti kebiasaan. Jangan salah faham, saya update ucap selamat ulang tahun untuk anak saya. Marissa Dania tu bukan saya marahkan dia. Saya cuma nak dia tahu hari-hari istimewa anak-anak sentiasa dalam ingatan saya. Tak pernah sekalipun saya gagal meraikan kecuali tahun ini, ujarnya. Cuma saya nak anak-anak saya tahu, dari awal mengandung, sampailah melahirkan kamu semua, mamamu ini berjuang sendiri. Jelasnya, dalam pada tak bahagia itu, termengandung juga untuk kesekian kali. Anak nombor 3, lagi hamba layanannya. Berbulan-bulan tak balik, tidur di pejabat, syuting tak habis-habis. Kita ni dalam pada syarat-syarat mengandung memandu sorang-sorang. Mencari ke sana ke sini. Tinggalkan anak dengan arwah mak, akhirnya. Bercerai waktu dalam pantang, sebab bercerai. Hurung Google lah sendiri. Tulisnya lagi. Baru saya faham makna trauma. Trauma ialah luka yang tidak kelihatan pada emosi atau fikiran akibat pengalaman yang sangat memberi kesan, katanya lagi. Start terasa dan makin tak boleh ngam itu bila saya bangkitkan isu keadilan. Untuk anak-anak saya, tak selesai kat dunia, akhirat pasti bertemu jua.